Hai, Assalamualaikum semua everyone, and welcome back to my channel. So guys, pada hari ni Nadia nak cerita sikit lah. Minta maaf sangat-sangat kalau Nadia dah lama sangat tak buat video. Tak adalah lama, dalam 4 hari macam tu kalau Nadia sempat lah upload video malam ni. So guys, banyak sebenarnya benda yang Nadia nak cerita. Pertamanya, Nadia baru je pergi balik daripada KL. Nadia jalan-jalan KL lah. So this is the first time ever yang Nadia datang KL sepanjang tahun hidup. Tak nak mention lah berapa umur kita kan. Faham sendirilah. So cerita dia, Nadia baru-baru ni Sabtu Ahad lepas lah. Hari ni hari Isnin. Kalau Nadia record video ni hari Isnin 11 hari bulan. Bukan hari Isnin, hari Selasa 11 hari bulan Nadia record video ni. So Sabtu Ahad lepas 8 hingga 9 November Nadia pergi jalan-jalan KL. Dan memang Nadia dah prepare everything well. Nadia nak buat video, nak buat everything lah. Nak buat macam vlog, pergi jalan-jalan KL. Banyak tempat memang Nadia pergi. Antaranya Nadia pergi ke bus hop on hop off yang boleh tengok sekitar bandar KL tu kan. Naik bus tu kan, bus 2 tingkat tu. So Nadia pilih yang open deck lah. So nak dijadikan cerita, Nadia punya telefon yang Nadia selalu record YouTube ni rosak korang. Rosak. Dia punya bateri dia kontah tiba-tiba. Nadia baru je beli baru. Yang ori daripada center dia. Nadia baru je beli tukar bateri baru lah dalam setahun lepas. Kira tahun ni setahun dah lah. Tapi tak tahulah, mungkin Nadia selalu sangat buat video guna telefon ni record. Lepas tu edit lagi, edit everything dekat telefon ni saja. Lepas tu buat TikTok lah, Instagram apa semua dalam telefon ni je. Sebab telefon Nadia satu je. So cerita dia macam mungkin lah bateri Nadia tu dah terlampau panas ke ataupun burn out kan. Tiba-tiba je kan semua benda guna dekat telefon ni. Mungkin lah rasanya telefon ni kejut aku. Mungkinlah telefon ni rosak kan. Nadia tak tahulah. Tapi dia terkena pula hari yang Nadia nak pergi jalan-jalan KL. So semua momen-momen yang dah pergi jalan KL tak ada langsung dah telefon ni sebab bateri dia kong, tak boleh cas pun tak masuk. Bateri 1% je, lepas tu mati, lepas tu hidup balik, mati hidup balik. So cerita dia memang sedih lah, nak nangis lah juga kan. Sebab telefon ni lah yang Nadia guna untuk buat upload video apa semua, konten semua. Tapi by the way Nadia dah tukar telefon baru, tukar bateri baru. So Nadia record lah video baru untuk kali ini. So pada korang yang menunggu, Nadia tak buat video dah ke? Nadia senyap je? Tak. Sebenarnya telefon Nadia ada problem sikit lah. So memang agak terkilan lah, Nadia tak dapat upload video kan. So memang hajatnya nak beli telefon baru lah. Tengoklah macam mana. So kepada korang yang dah tengok video ini, terima kasih banyak-banyak kerana subscribe, kerana like, share, everything, comment, everything dekat social media Nadia, iaitu Nadia Kais di TikTok, di YouTube. Yang korang tengok kat TikTok juga Nadia punya karakter. Aku punya kucing nampak lah. Kita pakai scarf kucing wak. Okay, so by the way Nadia banyak sebenarnya nak buat konten, tapi masa terhad sebab Nadia ni dah menjadi ibu kepada 2 orang anak. Saya tak single saya kahwin, ada suami apa semualah. Cerita dia. So Nadia memang kekangan dari segi kerja dan juga anak lah kan. Takkan kita nak buat video dengan anak-anak kan. Nanti bukan tak nak buat, cuma banyak kekangan lah bila ada anak ni. Macam kita nak record video dan diorang kacau, faham lah, budak kecil kan, dia excited. So Nadia kalau boleh nak fokus pada diri Nadia dululah sendiri. Nanti tunggu anak-anak besar sikit baru kita share sama-sama. Okay, azan kita. So guys, as I mentioned you before, seperti korang baca di title dan juga thumbnail, pada hari ini, pada malam ini Nadia akan buat True Horror Story POV reaction YouTube channel. Seperti yang Nadia perasan lah, korang suka tengok Nadia buat konten ataupun Nadia buat video reaction jump scare ataupun True Horror Story reaction. Korang memang suka tengok muka Nadia buruk ke, suka tengok reaction Nadia kan, tengok cerita hantu gitu. Macam Nadia buat cek seram tu macam kurang sikit orang tengok. Tapi bila Nadia buat jump scare reaction, macam nak naik views dia. Okay, tapi tak apa, Nadia akan cuba lagi buat video yang menarik untuk korang tengok lah, supaya korang aware
aware ataupun notice lah yang Nadia ni ada YouTube gitu. Okay, so by the way, seperti korang tengok di title dan juga thumbnail, hari ni Nadia buat reaction. Tajuk dia The Last One. I tak tahulah apa maksud The Last One. The Last One episode tu ke, episode terakhir ke, ataupun The Last One apa, kita tengok sama-sama. Jom kita tengok di True Horror Story Point of View video. So guys, sekarang kita dah buka. Jom kita tengok sama-sama. Okay. Okay. Dia pergi, bawa balik dari beli groceries lah. Dah tengah naik tangga. Tengah naik lift. Right. Tak korang, dekat channel ni dia memang suka buat location ataupun view dia dekat rumah-rumah kondominium macam ni mungkin kat sini kot yang banyak hantu atau seram-seram ke. Sebab diorang punya YouTube channel ni bukannya cerita fiction atau tipu-tipu tau, memang betul-betul kejadian. Memang betul-betul berlaku dan juga POV daripada cerita sebenar kru diorang ni lah. Gitu cerita dia. Okay. Dia nak hantar barang ke apa ni? Dia macam Food Panda macam tu lah kot. Dia nak hantar parcel. Betul lah. Salah hantar. Okay. Mungkin tajuk The Last One tu yang ni parcel yang terakhir lah dia nak hantar kot. Hei! Kejap aku! Burung ni! Janganlah jenguk! Dia punya POV dia sana sini. Kejut lah. Okay, lift dia pun sama macam episod-episod sebelum ni. Lift yang sama. Tangga yang sama. Basikal yang sama. Mana dia pernah juga buat True Horror Story reaction episod lain. Punya tempat yang sama. Okay. Tak jumpa lagi rumah. Jumpa dah. Jatuh pula telefon. Nak ke pukul 10 malam guys. Okay, dia dah jumpa dah rumah yang dia nak hantar barang tu. Okay. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sorry lambat. Kau tunggu lama thank you Kawan dia ke? Invoice aku satu kat dalam. Kawan dia berniaga, lepas tu member dia tolong. Betul lah. Thanks support Thanks. Tu lah, aku tahu. Apa ni aku nak cakap kau, Paisal aku lambat. Dia cakap aku, kau OT. Aku tadi tu ni aku dah plan order aku nak hantar lain-lain semua babynya. Aku macam push back. Sorry aku kesian kau balik kerja lapar. Thanks. Okay, bye. Okay. Kasih review. Bye. Dia member dia jugalah. Kejap kau! Banyak hantu. Sorry korang.
Bunyi burung terbang. Aku tunggu rumah kau boleh? Kejut weh. Okay. Sorry Korang. Okay. Sorry aku tunggu rumah kau Paisi Tak apa. Sorry. Aku call Aidil. Sorry. Kejut member dia dari luar dengan jerit. Thanks. Sorry sorry aku kacau. Kau tengah makan Oh, okay. Makan. Sorry. Sorry. Tanah. Weh, jelas weh. Thanks. Antum. Sorry kacau kau Hei. Hantu tu masuk rumah ke? Makan. Sorry aku tumpang rumah kau kejap je. Aku nak call Aidil ni. Kau seorang kat rumah? Oh, dah tidur. Alamak, aku ganggu. Okay guys. Dia tengah takut sekarang ni. Dia ada kat rumah member dia. Dia nak balik pukul berapa weh? Tu pukul 10 malam dah, takkan nak tidur member dia. Apa tu? Ush. Apa tu? Swipe. Oh, dia type. Telefon dia habis bateri dah ke? Telefon dia nak habis bateri dah weh. Macam mana dia nak? Dia kata dia minta tolong member dia kan, ID ke apa tadi. Minta tolong ambil dia. Babe, sorry kau pakai Android ke Apple Android ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Kat mana charger kau? Okay. Oh, kat bilik kau. Sorry. Aku yang potong, sorry. Aku ambil kat bilik kau. Aku takut Aidil contact aku. Aku tak boleh get lah dia punya call. Okay. Yang, okay, sebelah kanan Okay. Kau simpan kat mana? Okay, can. Thanks. Okay. Ui, gelapnya bilik dia. Okay, buka lampu. Lampu tak buka pula. Okay. Cantik lah katil. Katil laci bawah. Okay, tu. Oh, katil dah laci weh. Aku takut lah. Hantu tiba-tiba muncul depan mata weh. Terkejut aku tadi. Tu. Tu charger dia. Aku nampak tadi tu. Bukan. Bukan. Macam weh. Ni dia pun jump scare dia weh. Aku tak boleh relax weh aku. Dia ada bunyi-bunyi sebelum hantu tu nak muncul. Dia macam bunyi-bunyi yang macam takut. Okay. Kenapa? Kenapa? Wow. Kecuk. Takut Hai! Korang, sorry untuk video kali ni memang aku tak boleh bersuara. Aku pasang speaker weh sebenarnya. Memang kuat gila dia punya jump scare. Audio dia pun memang kuat gila. Aku cakap dengan korang. Ya Allah, sebab tu lah aku terkejut gila. Sangat. Aku sangat terkejut.
Biasa aku tak ada pakai subwoofer speaker. Hari ni aku nak rasa lain sikit. Memang jump scare dia pun mengejutkan. So pakai speaker pula lagi terkejut. Gitu. So aku memang tak boleh nak cakap apa sebab dia tiba-tiba hantu dia terkeluar macam tu je. So aku macam macam tu je lah. So by the way, terima kasih korang kalau korang tengok video ni sampai habis. Terima kasih sangat-sangat dan thank you support Nadia dan terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye bye.